dia punya bahaya ni dia tak nampak sangat. Dia panggil hidden agenda. Agenda yang tersembunyi. Kan? Kebanyakan orang sedar digital ID ni apabila dia dah terperangkap. Kan? Jadi sebelum kita terperangkap, kan, kita kena tahu bahawa digital ID ni adalah agenda New World Order. Sebenarnya digital ID ni agenda dia yang terakhir lah. Kan? Kalau dia berjaya laksanakan digital ID, bermakna kita end game ataupun game over. Jadi tuan-tuan, digital ID ni sangat-sangat bahaya. Tapi kebanyakan manusia tak nampak. Kecuali mereka yang buat kajian lah. Kalau tuan-tuan tak membaca, tak tengok video, tak tengok sosial media, memang tak faham. Apa bahaya digital ID ni, kan? Nampak okey lah sebab saya tak payah bawa duit banyak-banyak. Duit saya dalam bank, saya nak kira buat QR code saja. Jadi tuan-tuan, sebenarnya ini perangkap. Nampak mudah, tapi apabila duit kita tak ada kat tangan kita, kita tidak ada freedom. Tidak ada kebebasan. Di mana manusia ni dia kena ada kebebasan sebab tu ada hak asasi manusia. Kita bebas bertindak, bebas nak beli apa-apa, bebas nak buat apa-apa, kan? Tapi apabila dengan digital ni, kita akan kena ikut perintah Freemason ni nanti. Sebab apa? Sistem yang kita pakai digital ID ni bukan sistem yang dibuat di Malaysia. Sistem yang kita pakai dalam digital ID ni dibuat oleh siapa? Siapa tahu sini? Siapa yang buat sistem ni? Kita buat, jangan buat macam monolog lah. Saya seorang cakap, tuan-tuan bagi respon sikit. Biar jadi dialog. Tuan-tuan tahu tak siapa punya sistem yang kita pakai digital ID ni? Siapa boleh cakap? Kamarul, siapa jawab betul, kita belanja minum teh tarik. Nanti ambil nama dia. Boleh tuan-tuan? Siapa tahu sini sistem yang dipakai untuk digital ID, siapa yang buat? Software dia siapa buat? Minta tuan-tuan respon sikit, siapa buat software dia? Ada yang tahu? Okey tuan-tuan. Rainbow, siapa buat Rainbow? Oh, Rainbow punya phone saya pakai. Siapa buat? Kamarul, siapa buat digital ID punya software? Amerika tak tahu. Memanglah Amerika buat. Orang yang personal yang dah patentkan digital ID ni. Siapa dia? Bill Gates lah. Bill Gates. Tuan-tuan, Bill Gates punya sistem yang dipakai ni seluruh dunia. Apa nama sistem tu? Apa dia punya sistem tu punya patent number? Siapa tahu? Dia dah patent dengan sistem ni. Kamarul? 060606 Ya. Jadi benda ni saya dah cerita itu hari. Sebenarnya tuan-tuan kena agresif sikit lah. Pergi check lah apa saya cakap ni. Tuan-tuan pergi check. Nama sistem yang Bill Gates buat ni dia panggil Digital ID with Body Activity. Boleh type kat Google. Tuan-tuan type kat Google, tuan akan nampak bahawa dia punya patent number 060606. Tuan-tuan tahu tak apa makna 060606? Siapa tahu sini? (6) ni apa makna? Ini coding untuk apa? Coding untuk apa tuan-tuan?
Boleh jawab tak seorang? Kamu coding. Coding what? This is the coding of the devils. 06060666 is devils punya coding lah. Kan? Jadi tuan-tuan, ini menunjukkan sistem ni saja memang mengarahkan kita untuk ikut devils, bukan ikut Tuhan lagi. Dan devils ni dalam orang Islam panggil syaitan lah. Syaitan ini devils lah, tapi dia sebenarnya dia angels juga dulu. Tapi apabila Allah cipta Adam, dia tak nak sujud kan. Jadi dia telah dikeluarkan daripada syurga kan. Jadi tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, ciptaan yang mula-mula Allah cipta bukan manusia. Manusia ni Allah cipta kemudian, yang mula-mula Allah buat malaikat kan. Ketika Allah Ta'ala bagi cadangan pada malaikat, dia nak buat manusia, malaikat kata, tak perlulah buat. Kenapa manusia ni akan bergaduh, bunuh-bunuh kan. Dia akan buat tumpah darah kat dunia ni kan. Ini pandangan ni malaikat lah. Tapi Allah kata pada malaikat, kamu tak tahu apa aku punya perancangan lah kan. Jadi tuan-tuan, perancangan Allah sebenarnya dia ciptakan kita sebab dia telah ciptakan syurga kan. Jadi apabila Allah cipta syurga yang begitu banyak dan begitu luas, Allah Ta'ala mahu satu orang manusia dimasukkan ke dalam syurga. Jadi dia buat sedikit syarat, dia cipta manusia dan dia hantar ke bumi kan. Dan mengikut Al-Quran, kehidupan kita di dunia ni hanyalah sekitar 2 jam saja. Kita ni macam transit ni. Tuan-tuan transit, tuan-tuan tahu kan? Tuan-tuan pergi luar negeri, kadang-kadang kita ada transit lah. Kita nak pergi Amerika, kita nak pergi London. Transit kat mana? Kat Dubai. Selalu transit tak lama lah kan. Hidup kat dunia ni sebenarnya transit saja. Apa tujuan Allah hantar kita kat dunia ni? Tujuan satu, supaya kita kenal Allah dan kita sembah Allah. Itu saja kan. Jadi kita kena kenal Allah. Kenapa ramai orang tak kenal Allah kan? Tapi dia kenal Google dia kenal. Kerana Google bagi internet. Kita tanya penduduk dunia, satu dunia ni, kalau kita tanya, you know Google? Semua kenal kan. Mungkin orang dalam hutan tu 2-3 orang tak kenal lah Google. Tapi apabila kita tanya, you kenal Allah? Banyak orang tak kenal. Kenapa? Kerana dia tak nak fikir. Jadi tuan-tuan, di samping kita berjuang untuk vaksin ni, kita mahu ajak kat kawan-kawan kita cuba kaji siapa yang bagi engkau nyawa. Soul, dalam bahasa Inggeris soul. Who give you the soul? How you get the soul? Why you get the soul? Ini kita kena tanya juga kan. Sebab apa syarat untuk Allah masukkan kita dalam syurga? Satu syarat aja. Kita kenal Allah. Dan Allah ni adalah Tuhan kepada semua Nabi-Nabi. Daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Abraham, Nabi Musa, Moses, Jesus dan Muhammad. Mereka punya Tuhan sama. Cuma bezanya sedikit. Nabi Muhammad panggil Tuhan Allah. So apa dalam bahasa Arab? Arabic language, Allah is God. Dalam bahasa Jesus tahu? Jesus sebenarnya panggil Tuhan, nama Tuhan sebenarnya Jesus, dia panggil Ella. Kenapa? Language Jesus bukan Arabic, dia punya language Aramik. Dan kalau Moses pula, Nabi Musa, dia punya language adalah Hebrew. Dan Nabi Musa panggil Allah Elohim. So jadi Allah, Ella dan Elohim adalah Tuhan yang sama. Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Isa dan juga Nabi Musa. Jesus God and Muhammad God is the same. Ini you have to check. Mungkin ada non-Muslim here, you better check this. So that you know the true God. Because Jesus never say he's God. Okey, kita keluar topik sikit. Kerana penting saya kena beritahu juga.
bahawa mengajak manusia pada Allah ni adalah kerja orang Islam. Banyak orang salah pilih Tuhan. Kalau dia salah pilih Tuhan dan dia mati dan dia tak kenal Tuhan yang bagi dia nyawa, maka Allah sangat marah. Dan tak ada Tuhan lain dalam kitab-kitab mana mengatakan dia bagi kita nyawa kecuali Allah. Jadi tuan-tuan, digital ID ni dia pakai agenda setan. Mana dia against the religion. Kan? Jadi Freemason ni tuan-tuan, dia punya idea mereka menyembah setan. Ataupun dia panggil Lucifer. Ataupun kita panggil Iblis. Kan? Devils. Ini dia punya Tuhan. Jadi dia ni buat manusia supaya manusia taat pada dia dan meninggalkan Allah. Jadi ini agenda dia. Supaya kita tidak ada agama. Jadi mereka akan buat digital ID. Selepas saja digital ID dapat dilaksanakan, bermulalah digital passport. Di mana kita akan divaksin setiap tahun. Digital passport ni kalau kita tak ada, kita tak boleh nak bergerak, tak boleh beli barang kat supermarket, kita tak boleh kerja, macam-macam semua tak boleh lah. Bermakna kita kena keluar daripada sistem. Jadi digital ID inilah permulaannya. Lepas digital ID, dia akan ada digital currency, lepas tu digital passport. Bila berlaku digital currency, full digital currency, kita consider slave lah, kita jadi hamba. Kenapa? Zionis ni pegang duit kita. Jadi di situ apabila dia pegang duit kita, dia akan bagi arahan pada kita. Kalau kita tak ikut arahan dia, kita terkeluar pada sistem. Tuan-tuan tahu tak lama lagi JPJ dan polis dah digital. Tahun depan, apabila kita terlanggar lampu merah, kita kena bayar 300. Kita kena bayar on the spot. Kita langgar je lampu merah, dalam 5-6 second, kita akan dapat notis dalam phone kita. Kamu telah langgar lampu merah. Maka RM300 telah dipotong pada akaun kita. Kerana kita je tak bagi saman lagi lah, dia ambil terus duit kita. Ini dah digital ID punya bahaya. Kalau sekarang kita kena saman, kita mungkin lagi setahun baru boleh bayar. Tapi dengan digital ID, you bayar on the spot. Bila income tax, time income tax nak bayar, you tak bayar, dia terus potong akaun you. Begitu juga banyak lagi semua fee. IWK ke, you punya TNB ke, you punya air punya bil ke, bila digital ID dilaksanakan, dia akan terus potong. Dia tak kira you boleh makan ke, tak ada duit nak makan ke, tak ada duit nak bayar rumah ke, duit rumah pun dia potong on the spot. Segala-galanya akan diambil tuan-tuan. Inilah digital ID. Tuan jangan ingat digital ID ni benda yang bagus. Sebenarnya dia perangkap. Tapi kalau nak elak ni, kita rakyatlah yang kena bangkit menentang. Kalau kita tak mau bangkit menentang, kita terima saja apa kesannya anak cucu kita jadi hamba. Jadi sebenarnya pelaksana New World Order ni tak ramai. Mereka tak sampai 5% pun daripada penduduk dunia ni. Mereka mungkin 2-3% aja. Lepas tu dia punya supporter lagi 2-3%. Jadi maksimum dia orang 5% aja. Dan kita 95%. Tapi oleh kerana kita 95% ni semua tidur, maka mereka akan kontrol kita. Jadi saya haraplah tuan-tuan semua kena sedarkan masyarakat. Setakat ni 47 orang dengar ni memang kita tak boleh buat apa-apa. Kecuali 47 orang ni jadi 4,700. Tuan-tuan punya kerja lah. Macam mana nak fahamkan masyarakat ni. Sebab saya dah beritahu banyak kali dah. Cuma saya tak ada media lah. Kalau saya ada media, sekejap aja kita boleh fahamkan rakyat Malaysia bahawa ada 5 keburukan daripada digital ID. Pertama, digital currency. Digital currency ni tuan-tuan, sebenarnya digital currency ni tuan-tuan di Amerika
Trump ni dia kata nak pakai digital ID silakan, tapi tak boleh buang digital cash. Ini satu konsep yang betul. Kalau kita ada cash, kita masih ada freedom. Kalau tak ada cash, kita tak ada freedom, tuan-tuan. Jadi kita kena fight lah bagaimana PMX kita ni yang dia ni yang ikut Yahudi. Segala-galanya kehendak Yahudi dia ikut. Dia pun cakap dia ni Klaus Schwab ni kawan baik dia kan. Jadi kita sebenarnya dalam bahaya kan. Sebab Klaus Schwab ini dia mastermind projek ni. Dan dia dengan Anwar sangat rapat. Jadi kita pun dalam bahaya sebenarnya kan. Jadi tuan-tuan fikirkanlah bagaimana kita boleh fahamkan masyarakat. Saya pun tak nampak jalan lah. Kita nak buat polis report atas perkara ni pun tak berjalan-jalan lagi. Sebab apa? NGO tak bagi sokongan. Draft polis report bahayanya digital ID ni dah siap dah. Tapi pelancarannya pun tak buat. Kita harap PPIM aja. PPIM pun banyak hal benda yang mereka nak buat. Jadi kita pun tak nampak lah. Tak ada mana kumpulan pun yang bangkit nak menentang digital ID ni. Yang sepatutnya dibawa oleh orang-orang parlimen lah patutnya. Wakil rakyat. Tapi semuanya menerima digital ID ni. Jadi memang pening kepala lah tuan-tuan. Selepas digital ID, digital currency. Lepas digital currency, dia akan buat digital passport. Lepas tu berlakulah yang kita panggil tokenization. Tokenization ni tuan-tuan, satu sistem di mana semua harta kita akan digitalkan. Bermakna kita tidak lagi ada property. Property kita semua akan jadi digital. Tanah kita, rumah kita, kereta kita, semua akan digitalkan. Dan dia betul-betul tunjuk figure tu. Kalau rumah kita 1 juta punya nilai, dalam akaun kita bertambahlah 1 juta. Tapi pada mereka dia tak ada masalah nak bagi tuan 1 juta sebab dia printing aja, dia type saja. Dia nak bagi tuan 1 bilion pun tak ada masalah. Sebab apa? Mereka hanya buat typing saja. Kan? Dan apabila kita punya harta telah diambil, kita dikira kena bayar rental di rumah yang kita duduk. Mereka akan tetapkan rental berapa. Dan mereka akan potong bulan-bulan. Kan? Jadi tuan-tuan, semua sistem ni, duit kita digital akan dalam bentuk kripto. Apabila semua orang sudah, kripto ni adalah komputer sistem lah. Yang dikontrol oleh data center, database ni semua. Satu hari nanti, apabila semua orang dah majoriti dah terikat dengan kripto ni, mereka akan downkan sistem. Apabila mereka downkan sistem, berlakulah satu konsep yang dia cakap you own nothing but you are happy. Dia ambil semua. Who own everything? This Zionist lah. You own nothing but you are happy. Selalunya bila kita own nothing, we are not happy. Kali ini dia kata tak. You own nothing but you are happy. Rumah kita dia ambil, tanah kita dia ambil, kereta kita dia ambil. Tapi dia bagi kita duit. Dan duit tu pun dalam bentuk kripto. Kalau dia gantikan barang kita dalam bentuk emas, tak ada masalah tuan-tuan. Physical emas tu kita pegang. Tapi mereka bagi kita figure je tuan-tuan. Figure ni adalah kripto system, the biggest scammer in the world lah. Jadi tuan-tuan, kita sebenarnya rakyat kalau tak bangkit, memang kita habislah. Bagaimana nak bangkit, kita pun tak nampak lah. Yang faham tak sampai 10%. 90% mengharapkan digital ni. Dia kata ini kecanggihan. Tapi sebenarnya inilah kebodohan manusia. Apabila berlaku tokenization, mereka akan buat juga China Credit Score System. Sekarang banyak di China orang-orang yang kaya pun tak boleh masuk rumah. Kerana apa? Kerana sistem mengatakan dia berhutang pula. Kan? Dia banyak tak bayar bil sana, bil sini, yang masuk rumah pun tak boleh sebab di China masuk rumah pun pakai mata kita punya iris kita. Kan?
Jadi tuan-tuan, kita sekarang ni pun beli minyak pun mereka dah mula pakai sistem ini. Tak lama lagi mereka akan suruh kita bagi kita punya mata. Kan? Dan semua ni dia akan codingkan, semua access kena pakai mata. Satu hari nanti kita ada bil tak bayar, kita tak boleh masuk rumah. Kan? Ini dah berlaku di China. Jadi tuan-tuan, credit score system China ni akan jadi contoh untuk digital ID ni. Dan dengan digital ID ni juga tuan-tuan, berlaku satu benda yang dipanggil smart city. Kan? Smart city ni tuan-tuan, dia menyebabkan semua orang duduk dalam satu kawasan yang padat. Di China sekarang ni ada satu kawasan perumahan yang diduduki oleh lebih kurang 500,000 orang. Duduk dalam apartmen yang disediakan dengan semua fasilitis ada. Kan? Dia pergi kerja pun dalam kawasan tu juga. Ini dipanggil smart city yang sekarang kita sedang buat, yang kita panggil Madani City. Dan bukan saja Madani City, banyak negeri lain pun dah mula buat dah. Di Terengganu, di Kedah, di Perlis, masing-masing berebut. Kononnya ini kecanggihan, sebenarnya perangkap. Dengan 15 minute city ni, nanti kita akan bergerak hanya 15 minit dalam bandar itu. Jadi tuan-tuan, ini benda besar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak membaca, kan, memang tak faham lah. Jadi sekarang ni information, kalau you nak tahu pasal tokenization, you tanya ChatGPT pun dia boleh jawab. Apa itu smart city? Semua kita dapat answer dia, tapi tuan-tuan tak nak cari. Tuan-tuan mengharapkan info datang bergolek kan. Jadi banyak antara kita tak tahu dan menganggap digital ID ni satu kemajuan. Tapi sebenarnya dia nampak saja satu kemajuan, tapi sebenarnya dia adalah perangkap. Kan? So digital ID adalah digital prison. Bila digital ID dah ada, kita orang yang bekerja ni pun kebanyakan akan kena buang kerja kerana apa, kerja dah tak ada lagi. Kan? Jadi sebenarnya tuan-tuan, anak-anak kita yang belajar di kolej dan sebagainya, yang belajar sekolah rendah lagi lah, sekolah menengah, masa depan mereka dah tak ada kalau digital ID ni terlaksana. Jadi tuan-tuan bangkitlah. Bangkitlah untuk masa depan anak cucu kita. Jika tidak, kita semua akan terperangkap dalam sistem yang dipanggil 060606 ni, kan? Sistem Dajjal ini. Dan kita akhirnya kita akan diarahkan, malah orang yang umpamanya orang Islam yang selalu ke masjid, mereka akan detect kita dan mereka akan tahu orang ni orang selalu ke masjid dan mereka akan attack kita dengan berbagai cara supaya kita tinggalkan agama. Sebab apa? Semua mereka boleh detect kita kat mana kita bergerak. Apabila kita dah digital ID, mereka tahu kita berada di mana, kita buat apa, aktiviti kita, kita beli apa, dan apa bisnes kita buat, semua dia tahu. Dan semua mereka kontrol benda ni. Jadi untuk perkara inilah tuan-tuan, kita kena bangkit dan beritahu dengan politician lah. Saya pun tak tahulah. Kita punya politician ni semua menerima sistem ni. Politician kita tak ada yang tolak tuan-tuan. Jadi ini masalahnya. Kan? Jadi tuan-tuan, ada apa-apa soalan tak? Ada soalan tak? Ataupun semua orang faham tak? Assalamualaikum tuan. Saya nak bertanya, kalau sebelum ni ada saya baca sharing tu kan, kalau macam jabatan pun tak mengakui, kalau macam kita kata daftar menggunakan IC apa bagai ni, dia belum lagi total implement lah.
Jadi pandangan tuan macam mana tu? Kalau sekarang ni dia memang mengajar lah dan dia ialah mengumpul data kita dan memandanglah berapa ramai bersetuju tak bersetuju. Kau macam mana tuan? Ya, saya dapat information daripada member-member saya kat MIMOS sana. Kerajaan kita target 10 juta. Kalau dia sekarang ni dia orang capai lebih kurang 7 juta lah. Lagi 3 juta je. Mereka akan buat paksaan lah. Jadi kita kena cari jalan lah. Kalau kita dah terperangkap dengan digital ID ni, kan, sampai satu masa kita dah tak boleh buat apa-apa dah, maka ketika itu kita kena keluar daripada sistem lah. Kita keluar daripada sistem, maknanya kita tak boleh lagi nak berada dalam bandar, kita kena buat pertanian sendiri, kita kena buat. Itu final lah sampai apabila kita nak bergerak dah tak boleh dah. Kita yang tak mau ambil digital ID ni, satu masa nanti kita punya phone pun tak boleh. Phone pun tak lama lagi akan pakai digital, lepas tu nak beli minyak, nak bergerak, pergi supermarket. Jadi, kalau benda ni dah berlaku sampai maksimum macam tu, kita kena keluar daripada sistem lah. Maknanya kita kena buat pertanian sendiri, buat barter trade dan sebagainya lah. Kalau kita tak berjaya stop kan ni, sebab apa di UK, rakyat sedar. Dan ada perhimpunan sampai 1-2 juta orang. Kan? Dan beberapa kali, tapi agenda ni masih tak dapat di-stopkan. Di Malaysia nampaknya tak ada siapa yang nak organise. Dan kalau kita organise pun, saya rasa tak ada ramai rakyat yang turun sebab dia tak nampak. Benda ni bahaya. Jadi benda ni, dia lebih bahaya daripada COVID-19 punya injection. Kerana apa? COVID-19 injection tu hanya dapat perangkap dalam certain amount of people lah. Tapi digital ID ni nampaknya perangkapnya lagi dahsyat lah. Kecuali kita buat total tolak lah. Vaksinasi ramai dah sedar dah sekarang. Masih belum terlambat lah. Boleh detox lagi, cuma jangan ambil vaksin yang akan datang ni. Tapi digital ID ni memang susah nak tolak. Kalau tuan-tuan tolak, tuan-tuan tak boleh kerja. Kan? Jadi sementara ni kita sebenarnya nak lancarkan buat police report sebab digital ID ni melanggar artikel 3 dan artikel 5 Perlembagaan Malaysia. Cuma setakat ni pelancaran digital ID punya bahaya ni belum dilaksanakan. Kerana apa, responnya tak berapa bagus daripada NGO. Kita panggil berkumpul round pertama itu hari, sekitar 10 NGO saja turun. Semua bagi reason macam-macam reason lah. Jadi pada saya dah nampaknya digital ID ni kita kena selamatkan diri masing-masing lah. Nak selamatkan negara ni nampak payah. Kenapa? Kefahaman tu rendah sangat. Masing-masing berbangga dengan QR code. Kan? Mereka pergi mana pun tak pakai cash lagi. Kalau kita boleh buat peringkat pertama satu, siapa yang pakai QR code, kita boykot kedai dia. Baru boleh berlaku. Ini sebaliknya berlaku. Kedai-kedai dah mula tolak cash. Padahal dalam Undang-Undang Malaysia, cash adalah tunai, adalah legal tender. Bukannya digital. Kan? Tapi banyak KTM umpamanya. JPJ, kan, semua dah total digital. Kita nak beli tiket dengan KTM, kalau tak ada digital tak boleh beli, kan. Jadi JPJ dan polis tak lama lagi, 1 Januari ni JPJ dengan polis fully digital, kan. Jadi kalau kita nak renew road tax dan sebagainya dah tak boleh dah kalau tak digital. Jadi macam saya buat keputusan bergerak tanpa road tax lah, kan. Jadi tunggu maksimum lah, dia saman sampai semua tak boleh bayar, duduk dalam hutan lah. Namun saya nak ikut digital, saya tidak akan ikut. Kerana ini perangkap, duit kita pun akan hilang. Kan? Kita ikut digital, duit kita akan hilang, properti kita akan hilang. Kan? Ini satu agenda yang jahat, mereka cakap terus terang, ini adalah you own nothing but you are happy. Kan?
Jadi tuan-tuan fikirkanlah bagaimana nak selamatkan diri dan keluarga ni, dia agak, ni perangkap ni agak detail lagi dan susah nak keluar. Kecuali orang tu betul-betul sanggup keluar daripada sistem. Ceritanya kita kena keluar daripada sistem. Sebab kita tak boleh ubah sistem dan kita tak nak ikut sistem ni. Jadi kita ada satu pilihan saja, kita keluar daripada sistem, bermakna kita kena berada di off-grid lah. Kawasan-kawasan yang jauh, penempatan yang jauh daripada 5G tower, kan, yang tuan-tuan akan buat kehidupan kembali kepada nature balik, kan. Kena bertani balik dan kita terpaksa meninggalkan sementara kesenangan dunia ni. Kesenangan dunia ni pun sementara lah. Maknanya kalau kita duduk off-grid, kita kena tinggalkan. Tak ada TV, tak ada handphone, tak ada, macam-macam tak ada lah. Kalau ini tak sanggup ditinggalkan, dia akan berada dalam sistem. Dan orang yang berada dalam sistem, dia macam mana pun dia akan terperangkap. Tiap-tiap tahun ada 500 vaksin akan dicucuk pada kita. Ini bukan dicerita tepi jalan. Dalam parlimen, Zaleha kata, Makcik Leha kata ada 500 vaksin sedang disediakan. Telah diputuskan untuk dites atas rakyat Malaysia. Kalau kita tak mau ambil vaksin, kita boleh dipenjara 2 tahun. Dan didenda 5,000. Ataunya kedua-dua sekali. Jadi tuan-tuan, ini telah diputuskan dalam Akta 342. Jadi kalau rakyat Malaysia tak bangkit secara keseluruhannya, hanya 10% saja sedar, memang kita akan tergadai lah. Tak boleh buat apalah. Kita tunggu kita punya penyelamat datang nantilah. Al-Imam Al-Mahdi, kan, dia akan datang. Pasti, sebab Quran tak ada silap. Kan, setakat ini tak ada satu kesilapan pun dalam Al-Quran. Kita challenge siapa-siapa yang tak percaya Al-Quran, dia daripada Allah, oleh kerana daripada Allah dia tidak ada silap. Siapa jumpa satu silap dalam Al-Quran boleh kontak saya. Saya carikan dia hadiah 1 juta US dollar. Kenapa? Quran mengatakan akhir zaman, Imam Mahdi disebut dalam hadis lah. Tapi dalam hadis pun kita kena percaya, kerana apa? Apa yang Nabi cakap dalam Quran kata itu semua wahyu daripada Allah. Setakat ini tidak ada satu kesilapan pun dalam Al-Quran. Sebab itu Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk kita. Jadi tuan-tuan, di dunia ni mungkin kita susahlah sikit. Tapi kalau kita kenal Allah, kenal pencipta, kenal Tuhan yang bagi kita nyawa, Allah sediakan kita syurga. Jadi jangan risaulah tentang kehidupan dunia ni yang kita satu hari pun akan tinggalkan. Jadi apa yang saya boleh buat, maksimum saya dah cakap apa yang saya tahu, saya dah cakap. Saya dah hentam PMX pun, diorang pun tak ada nak ambil tindakan pada saya. Sebab saya mahu benda ni bawa ke mahkamah supaya dapat dibentangkan. Tapi mereka ambil keputusan diam. Walaupun rakyat Malaysia ni, kes vaksin, 20,000 bayi baru lahir tahun lepas. Figure tahun lepas bayi berumur 5 tahun ke bawah yang mati di Malaysia 20,000. Tapi tak ada siapa pun yang bising. Termasuk tuan-tuan yang dengar ni. Kan? Tuan-tuan pun tak bising. Tuan-tuan pun tak ada nak sebarkan video saya yang 20,000 mati. Bukan saya buat-buat, saya sanggup pergi mahkamah. Memang 20,000 orang mati kerana cucuk 26 dos vaksin. Ada tak tuan-tuan nak sebarkan? Tuan-tuan pun tak nak sebar. Tuan-tuan pun tak percaya. Tapi tak mau pergi cek kat statistik. Saya dah cek. 20,000 anak kita mati, rakyat Malaysia tak bangkit pun. Satu orang mati tu Izara, satu Malaysia bangkit. Kenapa dia meninggal, kita semua bangkit? Yang ini 20,000 budak-budak yang tak sempat nak kenal dunia, 5 tahun ke bawah, mati, dibunuh oleh KKM, tuan-tuan diam. Jadi apa nak buat? Ini depan mata kita. Tuan-tuan pun tak nak sebarkan. Patut semua orang sebarkan supaya rakyat Malaysia tu, 20,000 mati, stop vaksinasi. Kanak-kanak sedang dibunuh hari-hari depan mata kita, kita pun diam. Sama macam zaman Fir'aun. Namrud dulu dia bunuh orang lelaki saya.
Sebab dia tak nak Nabi Isa datang. Nabi Musa. Dia tak nak. Ada satu orang lelaki akan lahir, dia mimpi. Akan jatuhkan kerajaan dia, kerajaan Namrud. Maka dia buat keputusan semua lelaki yang lahir kena dibunuh. Tapi Allah SWT maha kuasa, maha kaya, dia hidupkan lelaki itu dalam istana Namrud sendiri. Namrud yang bela Musa. Kan? Ini kehendak Allah. Kan? Dia nak hancurkan Nabi Musa, tapi Allah tak lahirkan Nabi Musa hidup dalam istana dia. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu apa sensitif. Adakah tuan-tuan pun semua dah ambil vaksin, semua otak pun dah short, kan? Sebanyak orang ambil vaksin sekarang kena anxiety. Ramai. Keluar surat khabar pun. Kan? Anxiety. Tuan-tuan kalau ada kena anxiety boleh jumpa saya lah. Anxiety ni dia berubat dengan cara agama. Boleh selesai. Kan? Kita boleh supply pada tuan satu ubat. Kan? Bukan free lah, kena bayar lah sikit. Kan? Yang kita buat boleh selesaikan anxiety. Saya tak faham. Kan? 20,000 kanak-kanak mati. Rakyat Malaysia tak bangkit. Itu saya tak faham. Jadi apa lagi nak bangkit tentang digital ID yang tak nampak ni? Kan? Lagilah kita tak bangkit. Jadi tuan-tuan, tak ada satu orang ahli parlimen pun bersama kita nak support kita. Kan? Padahal di Malaysia ni 200,000 lebih sudah mati kerana agenda vaksinasi. Jadi kita memang kita tak nampak lah benda ni kita dapat hentikan. Cuma mungkin kita boleh usaha bercakap ni untuk reducekan, untuk kurangkan kemalangan yang berlaku lah. Itu aja kita boleh buat. Macam saya bising pasal vaksin, dengan harapan ada orang percaya dan dia tak ambil vaksin. Jadi dia dapat selamat dia punya nyawa. Itu aja. Mungkin pihak PPIM, PATV dapat berjaya meyakinkan 20-30% penduduk Malaysia ni bahawa vaksin berjaya. Itulah kejayaan kami. Kan? Kejayaan kami walaupun satu orang dapat diselamatkan, maka kita anggap berjaya. Macam Rainbow kena saman 2 juta. Tapi dengan usaha dia tu, mengatakan tabung haji zalim, nak cucuk orang pergi haji, sampai Menteri Agama marah dengan dia. Tapi pada kita, dia masih berjaya walaupun kena saman 2 juta. Kenapa? Dia dapat selamatkan orang daripada ambil racun untuk pergi haji. Padahal seluruh dunia, kita bergerak seluruh dunia. Kan? Tak ada pun. Kan? Tak ada perlu vaksin. Jadi ini perangkap tuan-tuan. Perangkap ni lah kita kena sebarkan. Kalau kita dengar saja, kita aja tahu bahaya digital ID dan tuan-tuan tak dapat sebarkan pada anak isteri tuan-tuan, pada kawan-kawan jiran-jiran, maka kita akan gagal. Kan? Dengan kita kehadiran 57 orang ni, kan? Kalau tuan-tuan jadikan 5,700, mungkin ada harapan berjaya. Kan? Macam si Kamarul, dia save saya punya talk ni. Kan? Lepas tu dia akan sebarkan. Tuan-tuan tolong sebarkanlah. Tak ramai yang dapat hadir. Mungkin mereka sibuk, tapi kalau mereka faham benda ni, mereka akan bangkit menentang benda ni. Menentang dalam Islam, menentang kezaliman ini, kewajipan semua orang Islam. Nampak benda zalim berlaku, kita kena cakap. Walaupun benda tu pahit, walaupun ada risiko. Saya cakap ni ada risiko dan saya dah tak peduli risiko pada diri saya. Sebab saya anggap saya ni nak bantu orang supaya orang faham. Saya pun dah tua. Kalau mati pun memang time untuk mati. Jadi sebelum saya mati, saya mahu tuan-tuan faham. Supaya masyarakat kita akan datang, anak-anak kita, cucu-cucu kita ada harapan untuk hidup. Kalau semua telah digital, mereka akan jadi hamba, slave. Dan slave ni pun tak lama. Sebab mereka sedang buat cyborg. 2050 dikatakan siap 1 bilion robot untuk gantikan manusia. Sebab itulah pihak Bill Gates dan Rothschild dan juga World Economic Forum ni, mereka begitu yakin. Kerana apa mereka yakin mereka boleh berjaya? Kerana 2 badan dunia mereka telah kontrol. Bangsa-bangsa Bersatu dan juga WHO.
Jadi tuan-tuan, dua badan dunia yang penting ni bukan dipunyai oleh rakyat dunia. Dipunyai oleh World Economic Forum yang diketuai oleh Klaus Schwab, dan Klaus Schwab ni adalah Freemason LGBT macam PMX kita juga. PMX kita tak tahulah di Freemason, tapi kalau baca buku Anwar Liberalisme, kita nampak Anwar memang macam Freemason jugalah. Kan? Dengan dia punya sifat dia minat dengan lelaki LGBT ni, kan, dah terbukti, bukan saya cakap, dia putuskan di mahkamah, malah dia rayu, mahkamah rayuan pun putuskan dengan 3 hakim, kan, 3-2, kan, mana dia kalah. Bermakna kita boleh, memang dia salah, dia pesalah LGBT, kan, cuma dia diampunkan oleh Mahathir. Mahathir punya hal ni, kan. Mahathir ingat dia boleh kawal Anwar, dia pergi ampunkan. Dia pengaruhi Sultan Kelantan masa tu. Sebenarnya semua ni mastermind dia, kita punya Atuk lah, kan. Atuk jugalah yang tangkap Najib, kan. Najib punya tangkapan tu saya ada doubtful sikit. Sebab apa? 2 orang saksi utama tak dipanggil dalam perbicaraan. Nombor 1 Zeti, nombor 2 Jolo. Dan yang paling pelik, satu orang perempuan nama Jasmine, yang dia telah ambil duit 1MBB 120 juta dibagi oleh Jolo. Hakim dengar cakap dia. Hakim dengar cakap Jasmine. Jadi ini semua political game lah. Jadi yang kita nak cerita sekarang ni tuan-tuan, kita ni dalam bahaya apabila detail ID ni tuan-tuan terlaksana, kita panggil game over, end game. Tak ada lagi harapan. Jadi kalau benda ni terlaksana, macam kami yang dah ada grup ni, kita ada 20-30 orang, kita pergi off grid dan kita dah mula tanam ubi kayu, tanam padi lah. Nanti jadi beras, dan kita juga tanam ketum ayam supaya bela ayam. Dan ayam pun tak selamat sekarang. Sekarang dalam rancangan nak cucuk ayam dengan mRNA vaksin. Jadi orang yang tak vaksin pun makan ayam akan kena. Mereka akan bunuh lembu. Mereka kata lembu ni penyebab 6% population lembu ni menyebabkan 6% kepanasan dunia. Dan tuan lihat sekarang ni banyak berlaku banjir kilat ni, semua tuan-tuan adalah rancangan mereka. Mereka boleh buat ribut, mereka boleh buat petir, mereka boleh buat banjir, mereka boleh buat tsunami, dan semua mereka boleh buat tuan-tuan. Dan sekarang kita lihat mereka sedang attack luar-luar bandar supaya masyarakat luar bandar fed up duduk luar bandar, asyik-asyik banjir. Akhirnya dia akan masuk ke smart city. Dia akan datang ke bandar. Dan Zionis ni mahu kita masuk ke bandar supaya mereka boleh kontrol kita dengan mudah. Bila mereka dah ambil kita punya iris mata, sekarang nak register new phone number pun dia ambil mata kita, iris kita, kan. Jadi kita pun tak ada choice dah. Kalau tak daftar, kita tak ada nombor telefon, jadi kita pun daftar. Itu belum maksimum lagi. Apabila mereka kata kalau tak vaksin, kita tak boleh masuk sistem dah, masa tu kita lari lah. Jadi kita punya time untuk lari ni, walaupun kita dah terlibat dalam digital ID, apabila dia paksa vaksin, kita tinggalkanlah sistem, kerana kalau kita vaksin, kita akan mati juga. Mati dalam keadaan hina lah. Kan? Kalau kita pergi off grid, insya-Allah kita boleh hidup lama lagi. Lagi bagus kita duduk luar bandar, kita berdapat cahaya matahari, kita makan benda yang bagus, kita cari tanaman organik. Dalam Islam, organik ni pakai tai ayam pun bukan organik sebenarnya tuan-tuan. Dalam Islam, tai ayam tu perlu dibakar dulu. Dia jadi karbon, baru boleh digunakan sebagai baja. Kalau kita pakai organik terus tuan-tuan, ini tai babi, tai lembu, tai ayam ni semua dalam Islam masih najis lagi. Perlu dibakar. Kumpul-kumpul, bakar. Tai lembu boleh bakar tuan-tuan. Sebab apa? Dia ada keluarkan gas. Cepat dia menyala. Apabila dia jadi arang,
maka itulah dalam Islam sudah jadi bersih. Macam kita di akhirat lah, kalau kita ni kotor, Allah letak kita dalam api neraka. Dalam berapa lama kita jadi bersih baru boleh masuk syurga. Kan? Begitu juga tuan-tuan, benda-benda yang kotor kat dunia ni perlu dibakar. Kan? Sebab tu kalau kita lihat orang dulu tanam padi tuan-tuan, dia tak pakai racun, langsung tak ada racun. Rumput ni mereka dia panggil merumput lah, dia pergi cabut lah. Rumput yang kecil-kecil ni mereka tunduk sekejap, cabut kan. Tak ada langsung pakai racun. Dan tanah padi dulu, kita ingat lagi, memang banyak ikan. Ikan sepat lah, ikan puyuh lah, macam-macam ikan haruan ada dalam sawah. Tapi sekarang punya sawah tuan-tuan, kita letak racun, maka satu ekor ikan pun tak ada. Kan? Lepas tu banyak tikus, kita racun tikus pula. Tikus pun mati, jadi bangkai dalam sawah. Dan itulah jadi baja kepada pokok padi kita. Padi inilah yang jadi beras. Apabila jadi beras, kita masak. Kadang-kadang tak sampai 1 hari dah basi. Kenapa? Banyak racun dan bangkai dalam padi kita. Kalau kita ingat padi orang dulu-dulu, masak saja tak ada lauk pun sedap. Kenapa? Dia punya tanah padi sekarang tuan-tuan pergilah. Kalau tuan-tuan ke sawah, tuan pijaklah warna hitam. Dan kalau kita ambil tanah tu, kalau kita cium bau bangkai. Inilah keadaan Zionis telah rosakkan kita punya pertanian. Malah dia kata, korang jangan risau pasal racun. Kita ada subsidi racun. Maka dia bagi subsidi. Kan, malah sekarang ni pertanian kita, walaupun kita dah bentangkan pada mereka bahawa sistem yang lama kita kena kembali supaya tanah kita subur, tapi tak ada yang nak berhenti meracun. Kerana apa? Racun diberi percuma. Dan pegawai yang edarkan racun ni dapat rasuah yang lumayan. Jadi racun pada pokok ni adalah satu perkara yang biasa dah. Kalau tak buat dah luar biasa. Malah kita punya kelapa sawit pun kita racun rumput banyak. Sampai tanah kita di Malaysia ni semua telah rosak. Dan apabila banyak sangat racun ni, bila hujan, racun ni masuk dalam sungai. Sungai pun rosak. Masuk dalam tasik pun rosak, ikan semua mati. Tuan-tuan pergilah kawasan kelapa sawit yang besar-besar tu, sungai yang lalu dalam kelapa sawit tak ada ikan. Semua ikan mati kerana apa? Proses meracun rumput. Dulu tak buat macam ni. Sebenarnya, kalau kita buat pertanian yang ikut sunnah, dia kena biarkan rumput naik dan dia potong rumput, bukannya racun rumput. Rumput yang dipotong itu, dia punya, bila dia kering, dia lupus, dia jadi baja pada tanah. Tapi sekarang, kita ada 470,000 hektar tanah kelapa sawit, semua diracun. Yang buat duit Monsanto. Monsanto inilah yang banyak duit, dia buat vaksin, dia bunuh kita. Dan mereka sekarang sedang membunuh kita dengan banyak orang kena kanser. Bila kanser ambil kemo, mereka buat duit lagi. Jadi tuan-tuan, siapa yang kena kanser, kita ada perubatan, tak payah kemo. InsyaAllah, cuma kita tak boleh wawarkan sangat, kita ada perubatan yang boleh selesaikan kanser dan terbukti berjaya. Janganlah ambil kemo kalau tuan-tuan nak hidup lama. Kalau tuan-tuan kena kanser, ambil kemo, dalam 3-4 bulan tuan-tuan matilah. Okey tuan-tuan, jadi sikit banyak, jadi saya nak rumuskan 5 perkara akan berlaku bila berlaku digital ID. Pertama, digital currency. Kedua, digital passport. Ketiga, tokenization. Keempat, China credit score system. Yang kelima, smart city. Jadi tuan-tuan kajilah 5 benda ni dan tuan-tuan sebarkanlah supaya masyarakat tahu ini bukan kemudahan. Digital ID ni bukan kemudahan, tapi perangkap untuk menjadikan kita hamba kepada sistem Zionis, sistem Freemason yang akan ambil alih dunia ini. Kerana apa? Kerana kebodohan kita. Itu saja, kita buka untuk soalan ataupun ada yang nak berkongsi pandangan. Silakan. Fadino ada ke malam ni? Kamarul, call Fadino. Kamarul.
Minta dia masuk. Okey. Mami Chun ada? Hadir tuan. Hadir, boleh sambung sikit, tekak dah sakit. Siapa yang dah sign SSPA tu semua tuan-tuan, untuk vaksin ke digital kena lawan tuan-tuan. Kita lawan, cari lawyer, kumpul-kumpul 5-6 orang, ambil satu lawyer, saman kita punya kementerian. Barulah dia takut, ini tuan-tuan ikut saja, habislah kita. Okey, Mami Chun sambung.